Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa barakatihi wa tabi'in wa tabi'in wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Alhamdulillah Al-Fatihah. Ia adalah sebahagian daripada ujian itu. Kerana Imam Al-Ghazali menyebutkan, aku lebih suka Allah bagi aku susah daripada senang. Kerana ketika kita senang, lebih susah nak ingat Allah berbanding kita susah. Betul? Sekarang ini antara orang yang paling dekat dengan Allah di mana? Di Aceh, di Sumatera. Allah hidupkan dia, nyawa dia hidup. Tapi makan minumnya Allah sekat, kena tunggu orang hantar Allah. Pakaiannya Allah sekat, kena tunggu orang bagi Allah. Rumahnya cuma nampak atapnya, Allah sekat, tak boleh masuk lagi, penuh dengan tanah. Masih lagi ada yang mencari mana maknya, mana anaknya, mana isterinya, tak jumpa lagi. Kita nampak suami sebelah je, sepatutnya alhamdulillah. Jangan dimarah, Allah pun tak marah-marah sampai sekarang. Tapi nak bagi tahu maksud Imam Al-Ghazali tadi itu, sebab kita memang kalau dapat nikmat banyak ni susah nak bersyukur dengan Allah, nak ingat Allah.
Ini pun nikmat juga. Walaupun yang tadi kalau dengar datang apa nikmat pun. Sampai di sana tu nak semayang pun masjid tu tak tenang. Surau itu hilang. Jadi sebenarnya setiap orang ini Allah bagi ujian sepanjang masa. Cuma tak sama. Ketika kita senang, itu ujian. Ketika kita sulit, itu pun ujian. Ketika kita minta tak dapat-dapat, itu pun ujian. Jadi kita ni diuji dengan kesenangan. Nak kata senang sangat itu tidak, tapi mudah hidup kita. Jarang kita tahan sihat di Allah bagi. Tengok tangan ni, Alhamdulillah, syukur. Dia gerak, tak lemah, tak tebas. Dia tak tebas baru dia ingat tangan tu. Alhamdulillah, tak tebas tu. Tak ada budak cakap. Jadi tayang sakit biasanya kita akan cari jalan macam mana kita tak nak dia mengganggu kita. Dia nak koordinasi tangan tebas kan dah semacam tak. Waktu itu sepatutnya jadikan tangan yang tebas itu boleh menghubungkan kita dengan tapi kadang-kadang kita lebih banyak fikir dia. Kenapa tangan mak ni? Malam dah pergi klinik kan, doktor kata okey. Jadi tapi kalau kita sulit macam di Sumatera, celah-celah kayu kita nampak ada makcik tu dia solat. Maksudnya masih kuat hubungannya dengan Allah. Ada juga dia buat wawancara dengan pakcik-pakcik kat sana tu masing-masing. Dia tak pernah dengar lagi orang sultan, tak ada. Tak pernah dengar lagi orang tak percaya dengan Allah kan, tak ada. Sedangkan dia orang kampung biasa. Jadi itu bahagian. Jadi bila Allah bagi yang ini, kita kena lebih banyak bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara yang nak bersyukur ni siapa? Ini kita nak masuk anggota yang ketiga. Kita dah selesai yang namanya mata, yang kedua telinga, dan hari ini kita masuk yang ketiga iaitu lidah. Lidah ni antara ciptaan Allah yang sangat-sangat luar biasa. Dia tak ada tulang. Kalau ikut anggota yang paling lemah, nak tengok zahir yang paling lemah dia. Dia tak bertulang dan dia letaknya di dalam. Dia tak ada telur, dia dekat dalam. Sebab tu orang tak kisah sangat lidah ni. Sebab orang tak nampak lidah. Tapi telinga, mata, muka, orang je. Tapi rupanya lidah ni ada di dalam hati Allah. Kalau tengok lidah ni Allah cipta. Walaupun tak bertulang, tapi kita selalu dengar sebab tu dia lebih tajam daripada pedang. Tak bertulang, lebih tajam daripada pedang. Dia boleh bawa kita masuk syurga, dia juga boleh bawa kita masuk dalam neraka. Macam mana orang buat jahat dengan lidah, macam tu juga boleh minta ampun dengan Allah, dia pakai lidah. Lidah kita. Kalau ikut kajian lidah lelaki dengan lidah perempuan, mana lagi banyak? Ini tak penting, kita tak masuk dalam apa. Kita tak perlu menghayati kita apa. Kajian dibuat lidah lelaki lebih panjang daripada lidah perempuan. Lelaki dewasa boleh sampai 8 inci lebih. Lelaki perempuan 7 inci lebih. Maknanya lidah pendek itu lagi banyak cakap dan lidah banyak. Itu kita punya lidah. Kita punya lidah kadang-kadang kita tak pernah nak tengok, nak kaji. Kalau tuan-tuan tengok, lidah ada satu. Dia tak macam mata ada dua, telinga ada dua, lubang hidung ada dua. Tapi dia satu. Lidah. Maknanya apa? Maknanya kita kena lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Bayangkan kalau lidah ni ada 3-4. Tak cantik pun begitu. Sebab lidah dia tak boleh sendiri, betul tak? Dia kena ada gigi. Kalau tak ada gigi, tak menurut lidah keluar. Dia kena ada bibir, betul?
Dia kena ada kursi. Ini Allah cipta kita punya lidah. Dia punya lidah kita, tuan-tuan. Kan dia ada rasa dia 4 rasa. Rasa manis, rasa masam, rasa masin, rasa pahit. 4. Rupanya bila kita rasa dia jadi masam, masin, manis, pahit bila dekat dalam. Kalau tuan-tuan gelikan lidah, ambil gula, letak depan, tak rasa manis. Masuk dalam, baru rasa manis. Tak tanya balik kamu buat tuan-tuan. Letak garam ke, letak apa, dia tak rasa. Rupanya lidah ni dia rasa dekat dalam. Sebab tu dia nampak lidah ni baik simpan. Bukan kita cakap, bila dekat luar, dia memang bahaya. Sebagaimana yang saya pernah sebut, lidah ni dia alat rasa. Dia 2 fungsinya, rasa dengan cakap. 2 kan? Bila rasa ni dia boleh banyak rasa. Tapi bila dia boleh cakap, dia boleh menyebabkan orang terasa. Orang rasa benci dengan cakap, orang rasa suka pun dengan cakap. Jadi ciptaan Allah ni, kalau tuan-tuan tengok lidah ni balik rumah nanti kita tengok dekat-dekat ni. Tuan-tuan letak barang dekat sini, dia tak keluar. Nampak lagi jauh macam dia licin. Tak, dia tak licin. Kalau dibesarkan lidah kita, dia macam ada duri. Dia macam duri. Dia punya lidah. Sebab tu tuan-tuan letak nasi, letak apa pun dia tak keluar. Bahkan dia boleh menolak benda itu masuk ke dalam. Lidah ni juga boleh jadi, boleh tahu orang tu sihat ke tak sihat. Kalau kat pendek kan, lalu lidah, dia tengok orang tu punya lidah kan, dia beritahu kesihatan kita. Kalau yang putih banyak tu apa tanda. Kalau yang merah tu apa tanda. Kalau yang hitam tu apa tanda. Itu dia punya beberapa perkara yang kita kena tahu pasal lidah. Dan lidah ini kita tahu dia adalah jurubahasa bagi hati. Nak tahu hati orang, tengok lidah. Bukan suruh pilih dengan lidah. Dia bercakap aja, dia tahu macam mana hati. Tanda hati itu ada pada lidah. Sebab tu Nabi pernah sebut, apa saya lupa maksud dia. Tapi maksud dia ni, Nabi sebut, tidak akan selamat seorang manusia melainkan dijaga lidah. Lidah itu menentukan selamat ke tidak kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, banyaklah tuan-tuan boleh cari dah. Sekarang ni zaman teknologi, zaman IT, zaman AI dan sebagainya. Nak jadikan manfaat, carilah hal-hal yang berkaitan dengan diri kita. Semoga kita dapat rasa nak bersyukuri dengan Allah. Alhamdulillah. Setakat Alhamdulillah pun kita faham. Tapi hati nak mengayati apa yang Allah bagi kepada kita tu lebih penting. Jadi tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah. Jadi kita masuk yang ketiga, iaitu pada menyatakan lidah. Ketahui olehmu bahawasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ia akan lidah bagi engkau supaya membaca engkau dengan dia akan al-Quran. Ini dipanggil faedah akhirat. Itu hari kita cerita mata, dia ada faedah yang bersifat dunia, ada faedah yang bersifat akhirat. Jadi ini macam tu juga. Ada faedah yang bersifat dunia, ada faedah yang terbangsa kepada akhirat. Kalau mata dia kata apa yang akhirat, dia bawa kita jalan menuju ke masjid. Nampak dengan di bawah mata tujuannya dicipta untuk kita dapat baca Al-Quran. Mata dapat tengok orang susah, timbul rasa nak bersedekah. Itu maknanya tujuan Allah ciptakan kita punya anggota. Semuanya ada tujuan. Hari ini dia beritahu lidah. Dia kata supaya membaca kau dengan dia mana dengan dia lidah tadi itu akan
Quran. Jadi tuan-tuan, bila boleh baca Quran, kita bukan setakat baca je, tapi bersyukur Allah jaga lidah ni. Bila sebut lidah nak baca, betul kita baca kan? Bismillahirrahmanirrahim. Tengok lidah, dia kena ada gigi, dia kena ada gusi dengan lidah. Kalau tak ada, tak boleh sebut. Memang tak boleh sebut. Jadi kena bersyukur dengan Allah yang bagi kita nikmat dapat menyebut kalimah dia. Maknanya rasa syukur, rasa gembira. Kalau kita baru lepas makan lagu, pedas kan, kita mengaji, tak selesa kita, tak boleh, betul tak? Dia kena dalam keadaan yang kita, jadi jangan lupa lidah. Ada juga saya jumpa orang baca Quran, dia sebelum baca Quran dia doa. Dia doa apa? Doa semoga Allah jaga lidah dia, sebutan yang betul, makhraj yang betul, tajwid juga. Jadi cuba buat untuk kita rasa, sebab Allah bagi kita nikmat. Saya ambil awal dulu. Allah ciptakan kita untuk kita buat ibadah. Itu dah kita tahu semua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu matlamat. Jadi bila mana nak capai kepada ibadah, tuan-tuan kena ada keperluan. Kita tak boleh sembahyang kalau tak ada pakaian. Jadi kita perlukan pakaian, kita perlukan kenderaan, betul? Kita perlukan makanan. Kalau tak makan, lapar, nak suruh macam mana? Jadi bila nak buat ibadah, Allah jadikan keperluan ni. Ada keperluan datang secara langsung daripada dia. Untuk bawang putih, bawang merah, tepung, gula, minyak, apa lagi. Nampak dia menyempur pagi tu, tak ada bawang macam tak sedap je kan. Bawang putih, bawang merah, kali kuning, itu semua dia buat. Allah yang cipta, kita memang tak boleh buat. Sebab semua ni ke arah untuk kita jalankan tanggungjawab kita, buat ibadah kepada dia. Begitu juga dengan pakaian kita, kasut kita, duduk kita, kereta kita, rumah kita pun Allah beri sebab nak buat ibadah. Takkan nak sembahyang, nak hidup, makan minum daripada pagi sampai malam, bawa pokok itu tak kena. Betul tak? Kena ada rumah. Jadi keperluan-keperluan semua ini semuanya ke arah untuk kita buat ibadah. Dan juga perlukan anggota. Kalau rumah ada, pakaian ada, kasut ada, kenderaan ada, makan minum pun ada, kita pun selesa hidup. Tapi mata tak nampak, dah, ataupun telinga tahu dengar, ataupun lidah dah rompong semua sekali, nak baca pun dah tak betul. Kan jadi terganggu kita punya ibadah. Sebab itu kita galakkan imam ni bagusnya dia ada gigi palsu. Imam sini dia imam yang tak cukup gigi. Sampai tak silap saya dulu majlis halaman dia bantu untuk tumpulkan imam-imam yang memang gigi tak berpenuh, kuat lagi. Semata-mata tadi tu nak orang ikut ibadah belakang dia, betul tak? Dia sebutan tak betul. Ada tahu kalau tak mampu tumpul majlis dengan majlis, mana tahu belakang. Tapi tujuannya nak buat ibadah. Jangan ada tempat gigi palsu, lagi kuat dengan tu orang, lagi jelas nama orang tu disebut. Jadi maknanya di sini dikatakan supaya engkau dapat dengan lidah membaca Al-Quran. Ini antara tujuan Allah ciptakan lidah, bukan saja-saja lidah cipta. Dan hadis ini pun kita selalu tak baca kat rumah. Yang sering baru dengar ni yang baca apa? Imam ke, Bilal ke, tak masjid. Kat rumah jarang kan? Cuba hidupkan. Kita ada hadis 40. Itu antara yang masyhur Imam Nawawi. Beli dekat dekat kedai banyak buat. Ada masa baca. Kita baca Quran, dah baca hadis.
Kalau 40 kali, 40 hari satu ayat baca, sebuah kurang, kita tambah lagi ibadah yang dibuat oleh lidah. Jadi apa saja ciptaan Allah ni, kalau rajin kira-kira lah berapa kali dia buat kebaikan ni lidah. Nak dibandingkan marah anak, berapa banyak kali perkataan dia dengan kita baca ayat Allah. Jadi maknanya bukan sekadar ambil Quran baca, hari ni aku baca 4 muka surat, betul, Allah bagi pahala tuan-tuan. Tapi soal kita dengan Allah, dengan lidah yang dilindungi, paling tak ada pun habis Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, syukur ya Allah, kau jaga lidah, kau jaga bacaan. Bukan kerana kita, bukan kerana kita ikut kelas Qari'ah, bukan kerana kita guru Quran, bukan. Jadi jangan ada rasa buat sesuatu tu rasa seorang, rasa sendiri. Jangan. Kita tak boleh hidup seorang-seorang, sendiri-sendiri tak boleh. Kita perlukan semua keperluan yang Allah bagi pada kita. Jadi Quran tu satu, nak rasa nikmat baca Quran tu minta dengan Allah. Sebelum ngaji, pertama syukur, jaga lidah ya Allah, kau jagalah lidah. Sebab kadang-kadang tengah-tengah ngaji batuk, betul batuk je dulu. Makin dibaca habis, makin dah bila batuk ni, suara daripada dekat kita dah lain. Kita pun tak puas hati kita baca, betul salah dan sebagainya. Kena minta, aku dah batuk, tapi dah benar. Tapi tak tahu tu dengar Ustaz dengar kuliah. Cuba kita minta. Sebab kita tak tahu batuk ni bukan kita suka-suka buat, betul tak? Ada juga saya tengok ibu-ibu yang ada gangguan. Ada, mungkin ada gangguan dalam diri. Asal dia ngaji je lah. Dia ngaji je. Dia tak boleh ngaji. Ada juga orang sihir pun ada. Sihir kita punya suara. Imam di Segamat, satu imam tu, dia kena sihir, saya lupa nama sihir dia. Dia imam ni, tapi dia tak boleh jadi. Dia jadi imam dekat depan dia, mulut dia ni macam rasa macam dia kacau ganggu macam-macam. Dia akan rasa macam nak tombak dan sebagainya. Pergi sah pertama pun tak boleh, pergi sah kedua pun tak boleh, walaupun tak jadi. Yang boleh apa? Kalau bagi jemaah, imam tu sembahyang sah belakang sekali, tak boleh. Itu mana gaya nak dibetulkan. Bagi mereka yang kena sihir, saya dah pesan, sihir ni memang ada, memang niatnya tak baik, nak merosakkan hidup orang, termasuklah pergaduhan suami isteri dan sebagainya, memang ada. Tapi kita jangan sekali percaya ialah yang menyebabkan kita jadi bang. Dan nanti saya cakap ni balik dia masuk satu sihir mak. Kalau mak pergi dua kita kata sihir, bukan, dia tak kata macam mungkin ada faktor kesihatan kita. Tapi nak beritahu, bila buat kebaikan ni, Iblis tak suka. Betul? Iblis tak suka kita baca Quran dengan lidah. Dia tak suka. Tuan-tuan kena ada kekuatan lain untuk jangan terganggu dengan godaan-godaan yang boleh menjejaskan bacaan. Tugas kita baca. Dah serak-serak tu pun memang tak serak. Macam mana? Baca. Walau serak, Allah yang tahu. Jangan ada sangkaan buruk. Itu selalunya bila batuk ni ini makan mikai lebih ni kan. Lagi dia suruh awak makan mikai banyak sangat. Awak kan boleh? Saya lain. Nanti nak tengok tak sama kita lidah kita ni, walaupun dia kalau tengok tak sama je, tapi bab rasa ni tak sama. Kedai bukan dia pun sedap betul makanan dia. Sedap ke? Tak sedap langsung. Padahal makan sama. Lidah pun sama, menunya pun sama, tapi rasa tak sama.
Rasa ni lain-lain. Itu kalau tuan-tuan nak kaji tu macam mana boleh lagi. Ini tak sama. Tapi deria manis, tentu deria manis air dengan manis tuan-tuan tu tak sama. Betul tak? Deria masin pun tak sama. Ini Allah ciptakan. Walaupun nampak macam sama. Jadi jangan dimarah orang. Inilah sedap makan, kita tak sedap. Jadi kata yang durian kan? Kan macam-macam jenis durian. Dulu mana ada musangki, tak pernah ada dulu. Mana ada juga musangki. Betul tak? Dulu yang dijanji durian aja. Kita dulu kat kampung semua rumah ada durian. Dia makan durian sekarang ni. Sorry saya beli. Ni durian apa? Tak durian apa? Ni durian Pulau Tedung. Ini masuk pulak dapat gelaran Pulau Tedung. Baru dengar saya. Kalau kucing tidur tu biasa dengar kan? Tak tulang, kan hantam tak tulang. Apa lagi dinamakan apa nama? Durian. Tapi nak beritahu rasanya lain-lain. Durian tu sendiri rasanya lain lah. Lain, tapi makan dia. Tapi kita ni yang kita petikaikan rasa tak pernah pula kita fikir Allah. Ya tak? Di tempat ni makan durian ni aku beri. Kalau aku makan musangki kan lain rasanya. Alhamdulillah. Kalau makan dengan kampung kan lain. Alhamdulillah. Kalau blackton tu kan lain. Alhamdulillah. Tugas kita tu jangan dikata hukum. Jadi maknanya apa saja yang bertuju daripada lidah, kita baca Quran, baca hadis, cuba. Kalau boleh setiap hari jangan sampai lidah kita tak baca Quran, jangan sampai lidah kita tak baca hadis. Jangan kata tak ada wudu, jangan kata tak sempat pergi masjid, jangan kata Quran dekat rumah. Inilah ada. Quran pun ada, hadis pun ada. Tak ada budak sekolah untuk baca satu ayat saja. Baca pula hadis ini. Jadi kita memanfaatkan. Sebab kalau tuan-tuan nilai balik selama kita hidup ni, agak-agak lidah ni banyak cakap benda baik ke benda tak? Ayah nak ukur ke? Ayah nak ukur ke benda? Tapi ingat, walaupun lidah ni cakap benda baik, hati ni baik ke ni? Dah kita lain. Hati ni baik. Walaupun jadi imam kat depan, hari-hari baca surah Al-Fatihah. Kita sebagai manusia yang zahir kita kata baik. Itu hukum mati. Biar mana sebut kan? Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang mendirikan solat allazina hum an salatihim sahun, ada kelalaian dalam hatinya. Itu urusan Allah. Jangan pula kita imam memanglah hari-hari baca, hati dia sampai tak, dia tak payah fikir macam tu. Tetapi ayat ini nak menerangkan setiap orang bila menggunakan lidah, jangan lupa hati sekali kena baik. Walaupun sebutan baik, hati kena baik. Tapi kita, bukan tugas kita nak nilai orang. Itu panduan Allah. Dan segala zikir, zikir ni lagi mudah. Betul tak? Kita ni dah sebanyak kali dah. Untuk kita ni tak lama lagi akan dizikirkan orang. Betul tak? Kita ni tak lama lagi, bila ada hati nak sambut roh sambut, sampai sampai lama lagi lah. Untuk roh saya al-arwah, apa nak al-marwah sebut nama Al-Fatihah, kan disebut la ilaha illallah. Jangan tunggu orang zikirkan kita. Itu ni kena banyakkan zikir untuk diri sendiri. Jadi maknanya kena banyakkan zikir. Dan saya pesan, zikir ni pastikan bila kita zikir ni, telinga kita kena dengar, supaya kita dengar benda lain. Kalau dibaca, mata kena tengok kalimah. Kita tak nampak benda lain. Tapi hati kena baca sekali dengan zikir. Ini kena buat, ini masing-masing lah. Kena ada amalan masing-masing. Gunakan lidah. Tapi jangan lupa, minta itu dengan Allah. Ya Allah, kau jagalah, peliharalah lidah ini dapat menjadi
sebut kalimah-kalimah kau dalam keadaan yang betul, yang baik. Hukum kita belajar Al-Quran itu fardu ain. Tapi hukum bila kita baca Quran itu dia ikut kemampuan. Kita punya dot tak sama. Saya lah. Imam punya dot walaupun maghrib kan lain, isyak kan lain, subuh lah kita ni. Kalau subuh tu dia dalam tak cakap dia tiba-tiba sebut dot, jadi lain. Tak apa. Kalau dia lain, kita tahu yang kita baca itu salah. Sebab kita ada, cuma kita tak mahu. Yang salah je, dah ada salah, tak ngaku salah, dia pun tak tahu yang dia itu salah. Salah. Jadi kita ngaji ni ikut apa nama? Belajar tu wajib belajar. Nak baca tu ikut kemampuan. Macam kita semayang, kan kita dah ngaji berdiri macam mana, rokok macam mana, iktidal macam mana. Bila nak buat, ikut kemampuan. Dia tak ikut apa yang kita kena. Kan ada cara dia. Kalau tak boleh berdiri, kalau tak boleh duduk. Yang penting tuan-tuan, bila kita solat, cuba sedaya mungkin jangan sampai dahi kita tak kena Tuhan. Sebab itu saat pertemuan kita dengan Allah. Kalau tak boleh berdiri, kita duduk macam mana, cuba untuk dahi kena pada bahagian bawah. Kerana ketika kita meninggal dunia, ada dua tempat ni dia akan menangis. Satu tempat kita suka. Jadi kalau orang jemaah tetap, biasanya dia ada tempat dia. Dia duduk dalam musik, itu tempat dia Allah. Maksudnya orang dia kasih mengaji musik, tapi dia bukan. Tapi dia tak tanda apa pun. Ada orang, ada lah. Tapi kalau jemaah tetap ni dia duduk, tanda suka kita ni. Kalau hari-hari, kalau tak rumah sejadah ni, sepatutnya sejadah jangan dimasuk. Betul tak? Orang tutup masuk sejadah ni. Sebab dia bekas sujud kita. Tapi kalau dah banjir, tanah penuh, kan tak masuk lah, memang kena masuk lah. Mana bekas sujud ni, kalau kita meninggal dunia, dia akan menangis. Tempat sujud ni dah tak ada lagi orang yang sebut kalimah Subhana Rabbiyal A'la dekat tempat. Orang yang sama dah tak ada. Tempat kedua ni, bila amalan kita naik, ada bahagian kita di langit. Tempat tu pun menagih juga. Dah tak ada lagi dah arwah Haji Maulana punya amalan dah tak ada dah. Dia nagih. Jadi kita dengan tempat kita nak sujud ni kan jadi saksi. Betul tak? Semua yang ada di masjid ni tuan-tuan, kan dia ada batu kan makhluk ni. Betul tak? Batu kayu ni kan makhluk. Cuma dari jadikan bentuk yang lain. Kita panggil dia tiang. Orang tak panggil batu, banyaknya batu masjid kan. Orang panggil tiang sebab dah dibuat tiang. Tapi asalnya kan makhluk, betul tak? Dia akan jadi saksi. Jadi saksi kebaikan yang kita tu. Sebab nanti di depan Allah, lidah kita dah tak boleh bercakap. Saksi lah akan menjadi dalil. Saya tak kata betul. Contoh, mungkin kapet ni dia jadi saksi. Sampai aku punya kapet yang hitam jadi contoh. Jadi maknanya apa sahaja kebaikan yang kita buat, ambillah mereka ini alam ni jadi saksi kebaikan ini. Dan pengetahuan yang memberi manfaat, maknanya macam ni lah. Kita belajar, tapi dia kata di sini pengetahuan yang manfaat ni kita ngajar orang. Macam ni kalau paling tak ada pun lah. Dia kata apa? Dan supaya mengajar akan kau dengan dia akan ilmu yang memberi manfaat. Kalau tuan-tuan nak lebih faham apa yang saya sebut, balik di tuan-tuan kena ngajar. Ini tak payah tahu ya. Sebab ngajar dalam rumah je. Rumah kita, anak kita. Biasanya kalau orang perempuan dia balik daripada kuliah, tak payah tanya, dia cerita dengan suami. Tapi orang lelaki kalau balik kuliah, selagi tak tanya, dia tak akan cerita.
Kalau tanya pun pendek jawapan. Payahlah nak tengok tak faham nanti. Itu jawapan. Kalau tuan-tuan ambil, walaupun bukan semua, ambil apa yang saya sebut ni, paling tak balik tu, ambil lidah ni. Tujuannya kita nak buat baik dengan lidah, dengan ilmu. Kita ambil contoh kalau suami lah. Tadi Ustaz sebut, kita gini. Tengok. Anak, tadi kan, mak, kalau perempuan dia nak cakap dengan orang, dia tak kira untuk dengar apa, tak dengar apa dia kan? Suami dia main masak, tadi kan, orang dia ada air ni, kita. Tak apalah. Yang penting cakap tu benda bang. Daripada kita nampak orang lain, ni balik kuliah ni kan? Kebetulan balik kuliah nampaklah yang dikasih Tuhan kita main dam lagi. Nak cerita ini apa iblis. Kalau boleh apa sahaja yang dia nampak dia mesti nak cakap. Sebab tu dia kata apa, antara orang yang mengenal Allah ni, dia kena banyak diam. Kan ada kawin pula daripada sini nak kerja baru, dia nampak orang tu bawa motor, bawa anak 4 orang. Orang ni bawa banyak. Nampak pula apa nama, orang selalu begitu bagi motor. Ada tak? Tapi selagi mana cakap-cakap, kan boleh beza mana yang baik, mana yang betul, yang lori. Bukan jadi baik. Ya Allah, kau selamatkanlah. Kan baik. Kita ngata ni, betul tak? Yang dah maju, ya Allah, kau itu lebih baik. Sebab dia tak cakap. Yang sebelah ni, tak cakap-cakap. Boleh maksudnya kita banyakkan yang baik-baik, supaya mengajar akan engkau dengan dia akan ilmu yang beri manfaat, dan menyuruh engkau dengan kebajikan dan melarang daripada kejahatan. Maksudnya ibu-ibu selalu ni, contoh kejut suami bangun subuh, itu baik. Bangun anak semua ni nanti lambat, kejut anak pergi sekolah cepat nanti. Cuba dalam keadaan kita bercakap ada unsur baik. Jangan tak benda lain pula. Ada unsur baik. Unsur baik ni unsur nasihat. Benda baik, benda larangan. Jangan ni. Cuma bila hikmah. Kita nak dakwah suami, nak dakwah isteri, anak-anak, kena dengan kerana ilmu satu, tapi adab lebih tinggi lagi darjat. Kalau kita suami sambil motor, bila kita jadi payah betul nak bangun daripada dulu sampai sekarang. Jadi anak kita semua ni tak bangun sebab awak. Jadi kita bapak dia lah. Jadi cakap banyak tapi dah jadi lain. Kesan ada saja unsur yang tak baik masuk melalui lidah ni. Macam mana tuan-tuan nak jadi? Contoh sekarang ni saya tengok ada orang hantar dekat saya ni, hari-hari hantar, saya pun tak kenal siapa. Dia tak hari tu dia pesan dengan dia pesan dengan hadir tu lah. Hari ni kan ramai orang. Tapi silapnya apa? Dia pesan tak baca. Dia hantar. Dia dengar. Tapi lagi baik daripada cakap yang bukan tu. Sampai saya dah terlarat nak balas lagi. Baca lepas tu padam saja. Tadi kerja ni tu hari-hari. Saya yakin orang dah pencet, memang tak dikerja dulu. Pagi balik subuh tu kita nak buat. Ustaz kata bangsa baik, dia hantar. Betul tak? Pada saya dia masih baik. Tapi itulah, nak lagi baik, kita lah. Kita macam ni kan, kalau dengar saya cakap tu, tahu sampai kan. Macam orang salah, apa benda lain, Assalamualaikum bagi.
Berapa ramai yang mesej orang beri salam, dia baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada. Jangan kalau WhatsApp sambil WhatsApp nanti cakap dengan orang mati dia terus bina. Laki waktu lelaki dia perempuan ke berbahasa lagi. Betul tak? Saya tak kata salah, tapi sebaik daripada kita dulu. Mana nampak dia WhatsApp Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma tak baru ada nampak kebaikan dengan lidah. Sebab sekarang ni lidah ni dah tak cakap. Kadang main tangan dia. Dia dah main tangan dia pakai lidah. Tapi dia kata sebelum diam. Tak diam. Dia tangan dia lagi laju daripada lidah. Dan melarang daripada kejahatan. Yang ini kita ada masalah. Payah kita nak marah orang buat jahat ni. Kalau tak you. Bila orang tak sembahyang maghrib kat warung lagi tak singgah. Assalamualaikum, saya sampaikan pesan tuan tadi cakap marilah kita sembahyang dengan tak sembahyang. Lagi tak ada. Jadi orang itu video nak lagi nak cakap. Kita kalau ikut memang kita boleh sebenarnya. Maka satu jemaah yang berkuasa masjid antara fungsinya mengajak orang buat kebaikan. Sebelum maghrib tu pukul 6.45 dah rawat dah di jalan semua. Pastikan tak ada. Jadi tak senang, sedang. Selemah-lemah iman berdoa. Itulah paling lemah, doa. Tak semua orang boleh buat kata jemaah tabligh, betul tak? Pergi rumah orang, dimaki orang, dihamun orang. Assalamualaikum, buka kirai sikit. Kan? Sekarang ni kalau dulu rumah tak ada bangkok boleh masuk. Sekarang ni rumah ada berbangkok semua sekali. Tak boleh masuk sembarangan. Tak pernah lagi nampak rumah tabligh panjat bangkok kan. Setakat kita ada. Sebenarnya kita boleh juga buat. Tapi kena bina dengan baik. Kita buatlah program. Apa nama program? Semarang dan Semarang lagi kan. Nak ramon. Tak bisa. Tapi kalau boleh buat, lain macam dia punya. Saya pun tak pernah buat itu. Dan saya boleh juga tak? Pergi semua. Saya ganti lagi. Aku tak balik saya. Sebab kita tak tahu. Kadang orang Islam itu saya musafir. Saya dah semayang, tadi dah jamaah. Saya gabung. Lepas tu kita nak buat seruan. Kita ada satu program apa nama yang Jumat tu. Apa nama yang Jumat tu? Apa kita buat? Jemaah tu lah. Kita pergi kampung-kampung. Kita cari orang yang tak salah jemaah. Kat kampung senang. Kita boleh pakatkan itu ke kampung. Minta senara yang tak pergi masjid pergi rumah. Pergi rumah. Yang pergi rumah siapa? Kita punya penguasa perempuan. Assalamualaikum. Suami ada tak? Ada dulu ada. Yang tu kat belakang. Orang dah nak sembahyang, yang tu lagi nak belakang. Tapi yang tadi ni yang perempuan. Yang lelaki tak boleh, dia nak sembahyang. Tapi boleh pakatkan kita kampung. Tapi kalau dekat bandar ni, macam-macam jawapan. Saya musafir dia kena. Betul ke tidak? Betul. Nanti nak buat kebaik ni, nak menghalang orang buat penjahat itu masuk. Sebab tu Rasulullah SAW sebelum jadi Nabi, orang suka dengan dia. Al-Amin Muhammad. Nak buat kerja apa, minta tolong dengan Muhammad ni, semua orang Mekah yang suka dengan dia. Anak muda yang sentiasa buat baik pada orang kamu. Elok dia jadi Nabi, ajak orang buat baik, ramai tak suka. Itulah. Ramai. Itu sebenarnya bila kita buat baik, orang tak suka. Itu memang fitrah. Fitrah yang dilalui oleh para Nabi dan para Rasul. Orang tak kisah. Marah-marah, lantak, ajak. Ada orang mungkin orang tak boleh. Kita agak dia baik, kita pula kena marah, siap. Kita pula nak marah. Dan memberi nasihat kepada orang Islam. Beri nasihat, senang. Kalau yang kita makan diri mudah, pakai lawang dia, beri nasihat, senang dia tu. Memang tempat dia beri nasihat. Tapi dekat jalan ni, jalan dekat pekan, kat mana? Macam mana tuan-tuan nak beri nasihat? Tak ada, kita mulakan kan? Keluarga kita.
Ada kat rumah ni, dia kena ada, tuan-tuan boleh buat. Kalau anak-anak kumpul, buat. Boleh buat majlis zikir, Asmaul Husna boleh, Ratib Al-Haddad boleh, Taujakat pun boleh. Ada banyak je. Lepas tu anak beranak semayang Jumaat pun boleh. Lepas tu anak beranak bacakan tazkirah, tengok kitab pun boleh. Apa lagi? Banyak boleh buat di rumah. Sebab apa? Kita nak bersaing dengan media sosial. Oh, bahaya. Jadi kalau boleh hidupkan anak-anak selalu ketika masih kecil, kalau tengok tak ada anak kecil itu semua dah tak ada anak kecil mereka tujuan juga mungkin. Tapi nak beritahu, paling tak ada pun kita suami isteri. Suami isteri boleh buat program. Boleh buat program. Lazimkan nasihat. Tapi jangan nasihatkan suami. Orang lelaki ni ada ego dia. Elok baca kitab. Kitab berkaitan dengan suami isteri. Baca. Seorang suami yang dalam bertanggungjawab kepada isterinya. Baca ni. Jangan bilang, tak dengar. Kau tak buat. Jangan macam itu. Baca begitu. Sebab kita tak boleh. Tapi kita ni pantang. Baca-baca ni. Dia terus nak kata ni. Jadi banyak. Jangan kata lidah ni daripada tak ada kerja apa nak buat cakap yang kita bukan, lebih elok kita banyakkan kebaikan yang kita suka. Beri nasihat engkau akan orang Islam dan menunaikan engkau akan hajat mereka itu. Pesan. Orang pesan pada kita, nanti tolong kirim salam dengan Haji Dollah tu yang jumpa. Saya lama tak jumpa dia. Dia pesan lebih baik. Nanti tolong kirimkan saya yang pesan-pesan yang baik. Kalau pesan yang tak baik ada. Tak ada pula, tak perlu. Nanti orang tolong jumpa dengan dia. Tak suka dengan kau cakap macam tu. Tak pulang. Tapi kalau ada, wajib tak menyampaikan pesan. Dan mendamaikan engkau akan mereka itu. Mendamaikan orang pakai lidah. Dah cukup. Orang gaduh kan. Ini kan orang gaduh. Atas silap sikit, gaduh. Pon sikit, gaduh. Angkat tangan sikit, gaduh. Kan? Yang damai kan. Dengan lidah. Paling tak ada pesan. Sabar bang, sabar. Betul. Tapi yang banyaknya bukan damai kan. Dia rakapkan kan. Oh itu yang itu yang viral. Nanti yang nyambut viral kamu. Tak guna waktu ni kau kena dengan aku dah lama dah. Hari ini dah mati. Tak kenal keluar daripada mana datang kat Malaysia, kat mana ke kita main kutuk. Dengan lidah ni. Jadi cuba cari jalan. Bukanlah kita macam orang gaduh je, kita berdamaikan. Kalau berani, kalau tak cari jalan. Kemudian dan barang sebagainya daripada segala faedah akhirat yang dikerjakan dengan lidah. Disebut akhirat di maknanya apa? Dia terbangsa kepada cenderung ngaji kepada menggunakan nikmat Allah bagi kepada kita dan kita kena ingat dia. Kena ingat Allah SWT. Seperti menjadikan Allah Ta'ala akan lidah engkau itu kerana masalah dunia. Seperti mencari harta dengan segala akal. Kita beli kat kedai. Ini yang terbangsa kepada dunia. Yang tadi terbangsa kepada akhirat. Baca Quran, baca hadis, nasihat kepada orang, sampaikan ilmu kepada orang, ramaikan orang. Yang ini dunia. Masalah dunia, mencari harta dengan segala akal. Mana kita berniaga. Saya jual, saya beli. Saya jual, saya beli. Ramai juga orang nanya, kalau tak cakap tak boleh. Tapi kalau tak suruh dekat apa nama, ekosik kau, mana lagi nak cakap dengan siapa? Mana pulus, saya beli. Macam tu kita. Ya, yang penting ada kesepahaman antara yang menjual, yang membeli. Barang yang kita beli, betul? Dan juga akal. Antaranya orang yang isu. Jadi nak cakap,
cakap aku beli je. Ataupun yang tukang jual tu nak cakap aku jual, dia cakap. Itu benda makna. Dia bagi kita tu dia jual, tak payah. Tapi bahasa isyarat boleh juga sebagai akad. Ibu cinta ni biasa masuk ke pasar raya, kan dah ada tanda harga, betul? Maka tanda harga tu dengan tujuan betul dia jual. Dia mewakili kalam penjual, dan kita pun beli dan kita membayar, ada resit dia. Itu pun tak ada beli. Itu dunia ini. Dulu tak ada. Zaman dulu mana ada? Pasar raya tak ada, supermarket mana ada? Dulu satu kedai keluar satu barang keluar. Dia beras. Sekarang beli tongkong lah, beli keperluan gitu. Kalau sebelum tu lagi mana ada? Tak ada kedai. Sebelum tu orang main tukar barang, betul tak? Disebut tukar beras dengan tukar apa. Tapi ada kalam tu. Lama-lama dah tak pakai kalam lagi. Tapi masih lagi ada orang namakan, saya tuan. Kita menyebut saya beli dengan harga sikit-sikit. Pun boleh tanya kalau sempat. Sebab dia beli banyak satu lori, saya jual bawang ni, saya jual tusuk. Dia nak habis orang kata. Betul tak? Tapi nak beritahu ni, hitam ini lama ni, lama-lama tu. Lepas tu disebut, dia kata lidah tu digunakan untuk nak buat akad ketika berjual. Seperti akad jual beli, akad sewa, termasuk juga akad nikah. Betul tak? Itu pun menggunakan lidah. Itu antara yang bersifat. Dan taklah syukur engkau atas nikmat lidah ini. Baru disebut syukur. Kan dah cerita tadi ni. Barulah kita nampak kita dituntut untuk bersyukur dengan Allah. Syukur kenapa? Syukur sebab ada nikmat lidah tu. Dengan nikmat lidah tu kita dapat dekatkan lidah tu dengan Allah. Maka bersyukur. Dengan memeliharanya daripada barang yang tidak dijadikan dia kerana-Nya. Maksudnya apa? Allah jadikan lidah tu. Bila kita buat kalau yang tadi baca Quran, baca hadis, mengajar orang, bagi nasihat, Allah tak jadikan pula kita ni lidah kita ni untuk yang bertentangan dengan apa yang itu. Kita tak kata orang, kita tak tempat orang, tak mencemooh orang. Daripada berkata-kata dengan yang dilarang, seperti berdusta yang menyakiti akan orang yang lain, maka iaitu dosa besar. Kesalahan berdusta dengan yang tidak menyakiti maka iaitu dosa kecil, kecuali kerana hajat. Ada kalanya memang kena tipu. Masa bila tuan-tuan dibenarkan begitu? Pokoknya tak boleh begitu, tapi bergantung kepada keadaan. Contohnya rumah kita. Ini kau tahu kita tipu, jangan ada jadi stok, jadi macam contohnya kita lewat balik, suami balik lewat, jadi bising. Kita nak jawab yang betulnya kita lewat sebab ada orang telefon kita lagi lampu ataupun berselisih dengan kawan tadi. Ini kalau tak ditipu, jadi apa kan? Tengok apa saja. Itu dibolehkan demi maslahat orang. Ataupun orang tu nak kena bunuh, imam tu kena kejar dengan sapu tau. Dia tak ada tempat, dia masuk rumah kita. Kenapa terus? Kenapa rumah? Ada orang mengamuk tu nak bunuh aku. Orang macam mana imam aku nak bunuh? Imam tu dalam rumah kita. Jadi orang yang gila dia tanya kita, mana imam tu? Kata, nak tipu. Tipu dengan tujuan nak menyelamatkannya. Betul tak? Kita selalu berikan bukan. Selalu tak lagi. Ada orang nak parang orang, itu contoh. Dengan tujuan nak menamaikan orang pun boleh juga. Tapi dia bukan kata tipu. Tipu ni tak sedap pula tipu. Lebih kepada apa nama?
apa saya perkataan itu? Macam kita buat elang lah kan. Elang yang baik, kalau tak baik pun maka tiada ia dosa seperti berdosa kerana mendamaikan antara manusia. Kerana sabda Nabi SAW, laisa bil kazzab man yuslihu bainan nas. Tidaklah mereka itu yang mendamaikan antara manusia itu berdosa. Kalau tuan kita pun di pejabat, kita bagi. Kadang-kadang kita tipu ni. Bukan kita nipu orang rumah ni. Kita nipu suami ni. Sebab kita tujuan nak berdamai ni. Ustaz tak kaya tanya ni. Betul tanya, betul tak betul. Kalau betul tu maknanya bercerai. Itu adalah dia punya kaedah. Okay. Tapi dengan apa? Dengan dia kata gunakan li. Yang baiknya Cik Imam tadi itu kita tipu astagfirullah. Kalau rasa bersalah, kita tak pernah tipu, tiba-tiba tipu. Tapi bohong dalam masjid kita tak pernah tipu. Betul tak? Kita memang pernah tipu. Cuma dia besar dengan kecil. Sebab ada orang saya jumpa tu dia takut dengan isteri dia. Kalau beli apa-apa, jangan lebih daripada dulu. Kalau beli kuih ke balik rumah tu, itu sama satu. Tengok dia naik kuih lah. Kalau kuih RM1,050 tu mungkin lebih sikit. Kalau beli karipap gergasi tu pun, kalau karipap kecil-kecil, kalau tak ada tempat. Jadi suami ni tanya, aku rupa, saya ni suka karipap ni tuan. Kalau saya bawa lebih daripada dua ni, kalau aku nak bawa rumah. Jadi saya beli 4. Jadi balik dua, mana lagi dua? Saya makan. Saya makan. Saya suka. Jadi awak yakin dia memang sewa kamu, memang dia ngamuk, memang dia ngamuk. Itu saya pesan. Okeylah, peringkat awal dia terpaksa bohong. Awak beli dua ikan ni? Dua je. Padahal dah makan lagi. Yang kedepan, kalau ada masa, ada ruang, tengok masa yang baik, kita beritahu dengan dia. Sebenarnya betul kan? Tapi tengok, takut jadi hal. Ini masing-masing punya watak ni dia tak sama. Dia punya apa nama? Dia nak balas daripada perkara yang dia suka dengan dia tak suka. Tuan-tuan lagi banyak lagi itu. Bahkan terkadang wajib berdusta, seperti melihat akan orang yang haram dibunuh. Yang tadi nak dibunuhnya imam, nak dibunuh anak kecil, contohnya kan. Macam contoh kalau kita berada di medan perang kat Gaza, tuan-tuan mana tahu tuan-tuan macam mana tak kalau Tuhan Firaun betul-betul dengan orang Palestin tentunya. Tak macam mana tuan-tuan itu balik Palestin pula. Tak macam mana masa tengah balik tu orang Israel serang contohnya. Kita selamat tapi nampak ada budak 2 orang kalau tak diselamatkan contohnya. Maka terpaksa berdusta pula dengan tentera contohnya. Jadi wajib kita jaga nyawa. Wajib selamatkan walaupun terpaksa berdusta dengan orang. Yang bersembunyi dia daripada orang yang zalim, yang menghendaki membunuhnya, maka wajib berdusta kerana melepaskannya daripada dibunuh orang yang zalim ini. Tapi kalau kita ni, apa situasi yang kita nak buat? Ada tak? Ada tak situasi kita hari ini rasa macam tak ada? Tak ada lagi lah. Kecuali kalau nak bunuh orang tu, tak betul tu apa lain. Dan seperti mengumpat. Dan seperti mengumpat ini, dia nak cerita dia tadi benda-benda yang menyalahi, iaitu menyebut engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang benci ia akan dia jika didengarnya, maka iaitu haram dengan ijma' ulama. Kita cerita dengan orang sebelah kita, imam tu baca bukan betul,
Gigi atas pun tak. Kalau perkataan itu didengar oleh imam dan imam memang tak suka, maka berusaha. Berusaha. Sebab tu saya kata jangan pedulilah dengan orang punya apa nama, gigi ke muka ke rumah, tak payah. Lebih baik tengok rumah kita rumah dia pun lebih baik. Gila. Diri kita rumah dia pun lebih baik daripada kita tengok orang. Tapi kita ni dia tak boleh. Nampak benda tak kena je, terus nak suruh, terus nak cakap. Kena elakkan. Sebab itu dia suruh bacakan zikir. Jalan yang boleh menyekat lidah kita bercakap perkara-perkara dusta, dia suruh kita banyakkan zikir. Tuan-tuan dah kena ada zikir amalan harian. Kalau saya, bukan nak sebut lah, kalau saya nak pergi pejabat, saya akan baca Fatihah, saya akan baca 30 ayat kursi dan selawat sampai jam. Sebab kita nak jaga lidah kita. Jadi tuan-tuan, kalau dah memang tak ada kerja lain lagi banyak, sebab keadaan dah maju hari ni, masa kita lebih banyak sebenarnya. Tak ada lagi orang basuh baju dekat tepi sungai, mana ada? Betul tak? Dulu kau nak kena angkat, nak kena pilih tempat mana kita punya batu. Sekarang tak payah. Tekan aja. Payah pun kat situ, semua kat situ. Auto. Nak masak nasi, tak payah kayu api lagi lah. Apa lagi? Jadi maknanya apa? Sepatutnya kita ada banyak masa yang tapi sekarang ni macam tak cukup masa pula kan? Macam tak cukup masa. Sedangkan kemajuan dah maju dah. Jadi kena buatkan jadual. Kalau tuan-tuan rasa tak berapa yakin, balik ni cuba buatkan jadual hidup kita. Sebab kita ni kadang degil. Buat jadual. Pagi tu apa je? Bangun pukul berapa, lepas subuh tu nak buat apa. Kalau yang bekerja tu nampaklah dia punya perjalanan ni yang dah pencet. Yang saya dapat tahu, orang kalau pencet, tak ada kerja, tanah pun tak ada, tak tahu nak buat apa, rumah je, dia cepat meninggal, cepat mati. Wallahualam, dia orang pencet yang sebut. Tapi kalau dia pencet dengan dia kerja, baru tu, apa benda yang nak dipikirkan, nak dibuat, panjang tu, kata je tak. Jangan pula nanti nampak orang tu bekerja, sampai dia bekerja, lepas tu mati dulu daripada orang tak kerja ni. Saya tak kata tepat benda tu. Tapi maknanya apa? Buat jadual, pagi, hari, petang, malam. Tuan-tuan nak wirid apa pun buatkan jadual. Contoh kalau hari ni kita susun untuk baca subhanallah, baca kan sepanjang jalan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Satu kubur digali dekat Selamat tahun 90-an, nampak jalan. Dia satu kubur tu besar jenazahnya. Mamak jual macam mana? Dia punya kain kapan dia masih lagi apa, masih putih, macam tak ada, macam baru tinggal sekarang. Padahal dah 20 tahun. Bila ditanya amalannya subhanallah. Masa dia tebak pun apa nama? Puan. Itu. Dia tengah bekerja tu, masih lagi boleh baca. Jadi kalau seorang-seorang tak ada kerja baca subhanallah, ada boleh pergi rumah macam sekarang dia meraya, tahu-tahu dah hampir di TV. Tapi kalau time buat kerja, dia tak sedar. Tak sedar. Saya kalau nyain buat nikah kan banyak, tak boleh pergi subhanallah, nanti dia jadi ada sim pula dia. Subhanallah, tak jadi. Saya kena tukar lain. Mana kita buat kerja, nak bagi hati tu jangan lain begini, tunggu sebut apa. Ada juga yang sebelum ni kat Seramat juga, waktu badak, buat jalan dekat guru Quran. Itu antara yang kita nampak bekal dia punya apa nama, kain kapan. Jadi maknanya bukanlah niatnya nak kekal kain kapan tu, bukan. Tapi maknanya jadikan darah. Kalau masak tu, daripada potong bawang sampailah kopik bawang, ada tumis apa semua, apa nak dibaca. Sekarang ni ramai saya nampak, kadang ibu-ibu dia beli yang
Kan dia boleh ngaji tu. Biasa apa nama? Tekan kat dapur tu. Ngaji lah tu. Dia buat. Tapi tu dia ikut. Apa boleh? Asalkan dia mengajar kita. Sekarang ni benda tu pun dah maju. Tapi lagi baik kita yang sebelum tidur nak baca Quran. Kalau rasa malas sangat-sangat, buka aje lah YouTube. Kan banyak orang ngaji. Kalau sebulan buka benda yang sama, kita hafal nanti percaya. Jadi jangan kata tak ada cara. Tapi memang benda-benda buruk ni bertambah. Memang bertambah. Kita tengok tadi ada mesin basuh, keluar tu dah lipat terus. Kalau dapat perempuan dia semua keluar tu dah lipat terus. Bayangkan, tinggal pakai. Jadi dah makin maju. Tapi jangan lupa, Allah kekalkan rupa muka kita, telinga kita, hidung kita, lidah kita sama. Dia takkan berubah sampai dulu. Maju macam mana pun begitulah juga gigi. Jadi gunakanlah dengan kemajuan yang ada, bawa lidah kita kepada yang bahkan berkata kebanyakan mereka itu bahawasanya mengumpat itu dosa besar, kerana barang yang datang padanya daripada beberapa jadi disiksa yang bersangatan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Yang ini kita kena sambung bulan akan datang. Berikut harinya 24 ke 27 di Masjid Umurullah. Alright, kosan dekat. Kosan tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita cukup rasakan namanya benda dah boleh diamalkan. Tapi percayalah, yang datang ni saya kira yang dah baik dah sebenarnya. Tuan selalu, kita bukan orang yang lemah imannya. Tapi dah disebut, ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulih. Dah beriman, tapi disuruh tambahkan lagi iman. Bagi dia lebih kuat dan lebih yakin dengan Allah. Ini dah mula hujan, betul dah mula hujan. Kemudian AP pun dah beritahu peringatan ada beberapa daerah masuk ke Tahap. Semua tak boleh selamat nampak kali ini. Tapi itulah yang kita kan. Jadi kalau macam ini, kita ambillah fungsi anggota yang ada pada kita untuk jadikan asbab. Sekalipun rumah kita masuk air, tapi pahala kita bertambah siap. Sekali. Maknanya orang yang kena balak bencana, dia tak semestinya orang ini orang yang jahat. Orang yang tak baik. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita dapat beramal dengan apa yang telah kita sama-sama dengarkan. Dan juga lidah kita senantiasa dibasahkan dengan perkara-perkara yang boleh mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca zikir kita kan lagi. Bagi yang mungkin baru hadir, kita baca zikir Ya Latif. Jadi bersama-sama dengan saya. Ya Latif, Ya
تنفرد به القرى وتقضى به الهوائج وتنال به الروائج
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات البلاء والوباء الأمراض والأسقط الفتن والمهن الحسد والعدوان الغفلة والنسيان وأزل عنا ذنوب الشكوك والجنون والأوهام بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله